Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Aiman bin Razali dan ini adalah ulasan untuk topik 3 iaitu privacy and surveillance dalam konteks dunia digital di Malaysia. Hari ini hampir semua aktiviti harian kita direkodkan melalui teknologi seperti media sosial, e-wallet dan aplikasi kesihatan. Sebab itu privacy sangat penting untuk melindungi data peribadi, lokasi dan maklumat kewangan daripada dicuri atau disalahgunakan. Di Malaysia, perlindungan utama datang daripada Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 yang menetapkan cara organisasi mengumpul dan menguruskan data pengguna. Surveillance pula berlaku dalam banyak bentuk seperti CCTV, pemantauan rangkaian internet, pengumpulan metadata dan pemantauan pekerja di tempat kerja. Ia boleh membantu keselamatan tetapi juga terlalu melampau, ia menimbulkan isu etika seperti pencerobohan, privasi dan penyalahgunaan kuasa. Akhir sekali, pengguna masih boleh melindungi diri melalui tetapan privasi, VPN, ekskripsi dan kawalan kebenaran aplikasi. Keseimbangan antara keselamatan dan hak privasi adalah kunci untuk memastikan teknologi digunakan dengan selamat dan bertanggungjawab.